Satu orang manusia bila dia tak semayang, dia buatlah 1000 kali umrah, dia bacalah Quran sehari 30 juzuk, dia bersedekahlah sebulan 50,000 pun, nescaya kesemua ibadat dia tidak diterima dan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apa kunci Allah terima semua jenis ibadat? Salat. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya Ismail, tinggal Hajar, Ismail masih menyusu. Inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah. Apa tuan-tuan? Nombor satu yang Nabi Ibrahim minta dengan Allah ialah, ya Allah, jadikanlah anak dan isteriku di kalangan mereka yang mendirikan solat. Penting tak solat tuan?